Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afiq. Okey, semua boleh duduk. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Awak dah makan belum? Dah. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak awak semua baca doa sebelum memulakan pembelajaran. Awak ikut Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Okey, hari ini kita akan belajar menggunakan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar kita adalah melalui DBM, iaitu website yang Ustaz telah buat sendiri, yang kita panggil sebagai Laman Interaktif Pendidikan Islam Tahun 2. Okey, sebelum tu Ustaz tulis dulu tarikh dan juga okey. Ustaz akan tunjuk pada awak satu video yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Sebelum tu Ustaz nak tanya awak pernah tak terfikir, murid-murid, pernah tak awak terfikir semua benda yang Allah ciptakan di dunia ini ada kegunaannya tersendiri. Jadi salah satunya apa dia? Ustaz tunjukkan kepada awak. Okey, ini apa dia? Kertas. Okey, kertas. Selain kertas ni awak pernah terfikir tak? Dibuat daripada apa? Kayu tu Ustaz. Betul. Kertas ni dibuat daripada kayu. Kayu berasal daripada pokok. Jadi nampak tak kegunaan pokok tu pelbagai. Kita boleh buat kertas, kita boleh jadikan macam-macam lah, meja dan sebagainya. Okey, jadi hari ini Ustaz nak tunjuk pada awak satu video berkenaan dengan proses pembuatan kertas. Pertama, pilih pohon-pohon yang layak dan sudah memenuhi kriteria. Kemudian, batang-batang pohon pilihan tersebut ditebang cabang-cabangnya hingga didapat bagian badan pohon. Lalu, bagian badan pohon tersebut ditebang dan dibawa ke tempat pemrosesan pembuatan kertas. Kemudian, batang-batang tersebut dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diproses. Setelah itu, potongan kecil kayu tersebut dikupas kulitnya lalu dicampur dengan bahan kimia lainnya. Setelah dicampur, bahan-bahan tersebut diproses agar menjadi sari-sari kertas. Kemudian, sari-sari kertas yang didapat diproses menjadi satu helai kertas dengan dipanaskan. Lalu, kertas-kertas tersebut digulung menjadi gulungan-gulungan besar dan dibawa untuk proses pemotongan dan uji lab. Setelah dipotong dan lulus uji lab, kertas-kertas tersebut siap dipasarkan dan dikirimkan. Okey, jadi awak dah lihat macam mana pembuatan kertas, iaitu berasal daripada pokok, ditebang dan kemudian diproses dan dicampurkan dengan beberapa bahan yang lain untuk menjadikan dia segulung kertas yang besar dah, dan kemudian dipotong dan dipasarkan dalam bentuk kertas A4 sekarang ni. Okey, itu adalah salah satu contoh bahan ataupun bahan yang berada di sekeliling kita, iaitu pokok yang diciptakan oleh Allah SWT, yang kita boleh gunakan
pelbagai kegunaan lah. Okey, jadi apa lagi contoh lain yang awak tahu bahan di sekeliling kita? Okey, Abu, apa contoh yang awak tahu selain daripada pokok? Tak tahu lah Ustaz. Okey, tak tahu. Okey, contoh lain yang Ustaz boleh bagi ke awak adalah batu. Lagi daun kering. Lagi apa dia? Kulit kayu. Okey, jadi kesemua bahan-bahan sekeliling kita ni ada kegunaan dia tersendiri. Okey, jadi kaitan dia antara contoh-contoh bahan yang Ustaz sebutkan tadi dengan pembelajaran kita hari ini adalah berkenaan dengan istinja, iaitu penggunaan alat-alat ataupun bahan selain daripada air ataupun ketika ketiadaan air untuk beristinja. Okey, kita masuk kepada seterusnya, iaitu kita akan mempelajari pengertian istinja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat apakah pengertian istinja. Istinja ialah menghilangkan najis yang keluar dari kuku atau bubur selepas membuang air besar atau air kecil. Hukum istinja ialah wajib. Maknanya selepas kita membuang air besar atau air kecil, kita wajib melakukan istinja. Cara Okey, awak dah lihat dekat dalam video ni, iaitu tentang pengertian istinja. Istinja yang dikatakan dalam video ni adalah proses ataupun perbuatan awak membersihkan bubul dan dubur, iaitu kemaluan hadapan dan juga kemaluan belakang daripada najis ataupun selepas awak membuang air kecil ataupun membuang air besar. Okey. Pernah tak awak terbayang ketika awak berada di dalam hutan, awak contohnya awak pergi berkemah ataupun berkemping di dalam hutan, dan awak ada keinginan untuk membuang air kecil ataupun air besar. Pernah tak awak terfikir ketika ketiadaan air, apakah bahan ataupun alat yang awak boleh gunakan untuk beristinja? Okey, Ali, awak rasa apa dia bahan yang kita boleh gunakan untuk kita beristinja ketika ketiadaan air? Kalau dekat hutan ada banyak pokok, ranting boleh ke Ustaz? Okey, ranting. Okey, ranting ni kita gantikan dengan kulit kayu lah. Kalau ranting tu kita biasanya ranting panjang kan, susah untuk kita beristinja. Jadi kita gunakan kulit kayu. Okey, boleh, betul. Cuma kurang tepat lah, Ali. Okey, selain tu adalah kita boleh gunakan batu, tisu, kertas dan sebagainya lah. Yang itu nanti Ustaz akan terangkan kemudian. Okey, jadi apa hukum beristinja ni? Hukumnya adalah wajib. Okey, wajib. Kita sebagai orang Islam, kita wajib beristinja. Kenapa? Jadi kita akan lihat kenapa. Kerana yang pertama, untuk membersihkan diri daripada najis. Okay, kita umat Islam ni, kita terikat dengan ibadah. Sekiranya kita hendak beribadah, kita perlu suci dan bersih daripada segala kekotoran dan juga najis. Yang kedua, menjaga kesucian badan dan pakaian. Okey, kesucian badan dan pakaian, maksudnya kita orang Islam juga perlu menjaga kebersihan diri supaya terhindar daripada penyakit dan juga bersihlah. Okay, yang ketiga, memenuhi tuntutan kebersihan dalam Islam. Okey, Islam menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan walaupun kita berada di mana-mana. Jadi kita wajib beristinja untuk menjaga kebersihan diri. Nanti kau terus sambung je lah. Cuba tengok, aku rasa macam tak banyak orang ni. Okey, baik. Tadi kamu dah dengar berkaitan dengan pengertian istinja. Sekarang ni kita akan teruskan dengan ciri-ciri alat istinja. Kita nak tahu macam mana kriteria ataupun ciri-ciri
alat-alat yang kita boleh gunakan untuk beristinja lah, selain daripada air. Okey. Sebelum tu kita akan tonton terlebih dahulu video yang Ustaz sediakan ni. Okey. Semua beri perhatian dan dengar dengan jelas ya. Pertama, tidak adalah terdiri daripada jenis-jenis besar. Contohnya seperti tisu. Tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang licin untuk beristinja. Kedua, bukan benda dimuliakan seperti makanan. Bila kita ingin beristinja, kita tidak boleh menggunakan makanan untuk membersihkan najis kita. Contohnya seperti roti. Roti adalah makanan yang mempunyai permukaan yang besar. Akan tetapi, ia merupakan makanan yang Allah rezeki untuk kita dan tidak boleh digunakan untuk beristinja. Ketiga, alat istinja adalah bersih dan suci, iaitu bukan benda kotor seperti najis ataupun darah. Contohnya, tisu yang mempunyai najis di permukaannya tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis kita. Najis tidak boleh membersihkan najis. Yang keempat, boleh menghilangkan najis, iaitu alat istinja yang kita gunakan perlulah boleh menghilangkan najis, bukan benda licin seperti plastik dan kaca. Okey, baik. Jadi ini adalah 4 ciri-ciri alat istinja. Yang pertama, benda-benda yang kesat. Jadi kalau kita nak tahu alat tersebut boleh digunakan untuk istinja ataupun tidak, kita mestilah menggunakan bahan ataupun alat tersebut mestilah kesat. Kesat maksudnya bila kita sapu sekali, dia akan membawa sekali dengan najis-najis tersebutlah yang kita nak hilangkan. Yang kedua adalah bukan benda yang dimuliakan. Macam dalam video tadi bagi tahu adalah roti. Roti kan untuk kita makan, kan? Betul tak murid-murid? Betul. Jadi mestilah kita tak boleh gunakan benda tersebut untuk hilangkan najis. Macam sesuatu benda tu dah dimuliakan, tapi kita menggunakan untuk basuh benda-benda yang kotor ataupun najis, sudah tentu tak boleh. Okey. Yang ketiga, bersih dan suci. Kita nak bersihkan najis, kita nak bersihkan kotoran, maka kita mestilah menggunakan benda-benda yang bersih dan juga suci, bukan benda yang kotor seperti najis dan juga darah. Dan yang terakhir, yang keempat, boleh menghilangkan najis. Disebabkan kita nak menghilangkan najis, maka mestilah kita menggunakan alat yang boleh menghilangkan najis. Kalau dia tak boleh menghilangkan najis, sia-sia je lah. Tak dapatlah kita nak hilangkan kotoran tersebut. Bukan benda yang licin seperti plastik dan juga kaca. Kerana plastik dan juga kaca bila kita kesat, dia tidak dapat menghilangkan najis secara keseluruhannya. Okay, jadi itu adalah 4 ciri-ciri alat istinja. Ada berapa murid-murid? 4. Okey, ada 4. Jadi kita akan teruskan. Kita dah tahu ciri-ciri alat istinja. Jadi kita akan tengok apakah contoh-contoh alat istinja tersebut. Okey. Alat istinjanya adalah air mutlak. Yang ini seperti semua sedia maklum, air mutlak. Air hujan, air salji, air mata air laut, air sungai dan juga air terjun. Jadi
semua ini adalah air mutlak. Jadi bukan sahaja waktu kita tak ada, waktu tiada air di dekat dalam rumah, kita akan guna air ni untuk berwuduk. Tapi kita juga menggunakan air ini untuk bersuci, untuk beristinja. Dan yang kedua adalah benda kesat, tisu, kain, lagi apa? Kulit, daun kering dan juga kertas. Jadi benda-benda kesat ini ialah alat istinja. Macam yang kita dah belajar sebelum ini, ciri-cirinya adalah benda kesat. Jadi Ustaz nak tunjukkanlah gambar-gambar alat-alat istinja. Mungkin tak semualah yang pernah nampak kan. Jadi kita tengok. Ni apa ni? Kulit kayu. Yang ni Tisu. Okay, ni mungkin siapa yang tak pernah nampak kain, ni kertas, batu, kayu, daun kering, tisu. Ini adalah contoh-contoh alat istinja yang kita boleh gunakan untuk menghilangkan kotoran. Semua faham ke? Faham. Ada yang kurang jelas tak? Ustaz nak tanya, kalau kita gunakan kotak boleh tak? Okey, kita menggunakan kotak. Sebelum tu kita kena tahu dulu kotak itu berasal daripada apa? Kotak tu berasal daripada kertas. Maka ada ke tak tadi dalam contoh kertas? Ada. Maka kotak tersebut boleh untuk kita gunakan untuk menghilangkan kotoran, untuk kita gunakan sebagai alat istinja. Jadi kita akan tengok bila kita dah tahu ciri-ciri alat tersebut, bila kita dah tahu alat-alat apa yang kita perlu gunakan, maka seterusnya kita akan tengok macam mana cara kita untuk beristinja. Jadi Ustaz nak tunjukkan satu video bagaimana cara untuk kita menghilangkan kotoran. Inilah dia cara-cara beristinja dengan menggunakan tisu. Pusing yang pertama. Buang tisu tu. Pusing yang kedua. Pusing yang ketiga. Okey, kalau awak semua perasan, dia bersihkan, dia beristinja menggunakan apa tadi? Tisu. Menggunakan inilah tisu. Okey. Jadi sebelum tu awak tengok dia punya cara-cara beristinja pada muka surat 76. Okey, jadi dekat tangan ustaz ni ada teddy bear. Untuk ustaz buat demonstrasi bagaimana cara untuk beristinja menggunakan, hari ni ustaz gunakan tisu. Okey. Tapi dalam masa yang sama awak tengok, boleh rujuk pada muka surat 76. Dekat situ ada 3. Ada berapa? Ada 3. Ada 3 cara-cara beristinja. Yang pertama, sapu kubul dan dubul dengan benda kesat. Okey, kita sekarang ada tisu. Jadi ini adalah benda kesatnya. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Okey, 3 kali sapuan. Dan ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Jadi kita perlukan 3 kali sapuan. Maka kita kena gunakan 3 tisu yang berbeza. Sebagai contoh, ini adalah sapuan yang pertama. Kita menggunakan tisu yang pertama. Kita membersihkan kubul dan juga dubul. Okay, ini yang pertama. Pertama dah kita gunakan. Yang kedua, okay,
Kita tarik daripada kubur hingga kubur. Yang kedua, terbang. Dan yang ketiga, sapuan yang terakhir. Okey, kita cuci kubur hingga kubur. Okey, jelas semua? Nampak kan? Senang tak? Senang. Nah, okey, sama juga kalau kita menggunakan kertas. Kita cuci daripada kubur hingga kubur. Satu, dua, dan tiga. Okey. Jadi itulah cara macam mana kita nak bersihkan kubur dan juga dubur dengan menggunakan alat-alat istinja. Yang Ustaz bawakan adalah tisu dan juga kertas. Okey, semua jelas ke? Jelas. Alhamdulillah. Okey. 9 minit. Oh, 11. Okey. Okey murid-murid, tadi kita dah belajar tentang istinja. Lepas tu kita belajar lagi bagaimana cara untuk kita beristinja dengan betul. Kita perlu gunakan air. Kalau tak ada air, kita guna daun kering. Kita guna batu. Kalau tak ada batu, kita guna tisu ataupun kulit kering. Semua tu kita dah belajar tadi. Jadi untuk uji kefahaman, Ustaz nak kita buat satu kuis. Bukan dalam buku latihan, tetapi dalam tab Ustaz ni. Kita jawab sama-sama boleh? Okey, duduk rapat-rapat sikit. Buku letakkan tepi, masukkan dalam beg, tak apa. Okey. Untuk kuis ni Ustaz akan pilih secara rawak. Siapa dia main, siapa dia tidur, kita suruh dia jawab. Okey, mai sini, duduk rapat-rapat. Okey, sikit je soalan, tak banyak pun. Okey. Soalan yang pertama, tengok. Ini Ustaz buka dalam website yang telah Ustaz buat. Nanti website ini Ustaz akan kongsikan dalam link WhatsApp family. Boleh? Nanti awak semua tolong jawab dalam grup dalam WhatsApp family tu. Dalam website WhatsApp family tu ya. Boleh? Okey. Kita jawab dulu sama-sama. Soalan yang pertama Ustaz nak Fatin. Fatin yang jawabkan. Okey. Soalan pertama dengan baik-baik. Apakah maksud istinja? Apakah maksud istinja? Yang pertama, membersihkan najis selepas buang air. Yang kedua, membasuh tangan sebelum makan. Yang ketiga, membersihkan rumah. Yang keempat, membasuh muka. Yang manakah jawapan yang betul, Fatih? Betul. Jawapan yang pertama, membersihkan najis selepas buang air. Bagus, Fatih, duduk. Okey, soalan yang kedua, Ustaz nak Nabil yang jawab. Okey, bangun Nabil. Soalan yang kedua, bilakah kita perlu melakukan istinja? Ustaz ulang sekali lagi, bilakah kita perlu melakukan istinja? Yang pertama, selepas buang air kecil dan air besar. Yang kedua, sebelum tidur. Yang ketiga, selepas makan. Yang keempat, sebelum bermain. Ustaz ulang sekali lagi soalan dia. Bilakah kita perlu melakukan istinja? Apa Nabil? Soalan nombor apa? Nombor 1. Okey, betul Nabil. Selepas buang air kecil dan air besar. Okey, bagus. Soalan yang ketiga. Ustaz nak wakil daripada murid perempuan, Syafiqah. Okey Syafiqah. Soalan yang seterusnya. Bahan apakah yang boleh digunakan untuk istinja? Yang pertama, air dan batu yang suci. Yang kedua, daun yang basah. Ketiga, kertas surat khabar. Yang keempat, ranting kayu. Ikut kefahaman Fatih, Syafiqah, jawapan manakah yang betul? Okey, kalau nak tengok dekat depan pun boleh. Okey, cuba pilih. Cuba fikir. Fikir, faham dan berikan jawapan. Okey, betul Syafiqah. Air dan batu yang suci. Bagus. Okey, seterusnya.
Soalan yang seterusnya. Siapa yang Ustaz nak yang dekat belakang tu yang tengah main tu? Ali. Apa awak main tu? Ustaz suruh tengok dekat depan. Okey, awak tolong jawab ke soalan ni. Okey, bangun dulu Ali. Okey, dengar baik-baik ya. Yang manakah bukan cara istinja yang betul? Ustaz ulang sekali lagi. Yang manakah bukan cara istinja yang betul? Menggunakan tangan kiri. Menggunakan tangan kiri. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, menggunakan air bersih. Yang keempat, membersihkan sehingga hilang najis. Yang mana bukan cara istinja yang betul? Apa Nabil? Okey, betul. Menggunakan tangan kanan. Kita tak boleh menggunakan tangan kanan. Sunnah Rasulullah SAW, kita mesti menggunakan tangan kiri dahulu untuk beristinja. Okey, seterusnya Ustaz nak Diana. Okey Diana. Tadi kita dah jawapan ni, tadi kita dah belajar. Kalau Diana ingat, mesti Diana boleh jawab. Okey, berapa bilangan batu minimum yang boleh digunakan untuk beristinja? Yang pertama 3 biji, yang kedua 2 biji, yang ketiga 5 biji, yang keempat 1 biji je. Yang mana yang paling minimum? Tadi Ustaz dah tunjuk dah tadi. Berapa? 1. Mana boleh 1, Diana? Tadi kan Ustaz dah tunjuk kita mesti paling minimum 3 biji batu barulah bersih. Okey, cara yang pertama kalau kita nak guna batu, kita ambil ni dan kita kesatkan. Batu buang, jangan kita guna balik, kotor dah, kita buang. Ambil batu yang satu lagi, kita sapu balik dan kita buang. Ambil yang satu lagi, kita sapu lagi dan kita buang. Paling kurang 3. Minimum 3 dan paling banyak boleh 5 ataupun sehingga kita rasa yakin. Boleh? Okey, boleh Diana? Okey, jawapannya adalah 3. Okey, bagus. Okey, seterusnya Ustaz nak Haris. Okey, Haris. Cuba bangun, dengarkan soalan ni baik-baik. Di manakah tempat yang sesuai untuk istinja? Soalan yang paling senang Ustaz kasih pada Haris. Yang pertama di tandas, yang kedua di taman, yang ketiga di dapur, yang keempat di ruang tamu. Yang manakah yang betul, Haris? Okey, betul. Di tandas. Okey, bagus Haris, duduk. Okey, seterusnya. Apakah doa yang perlu dibaca sebelum masuk ke tandas? Tadi kan kita dah baca sama-sama kan, kita dah belajar. Okey, ingat tak lagi? Ustaz nak, kali ni Ustaz nak murid perempuan Madihah. Okey, Madihah. Cuba mana Madihah? Okey. Apakah doa yang perlu kita baca sebelum masuk tandas? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua, kita cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita masuk. Yang ketiga, kita baca Alhamdulillah. Kita pun masuk ke tandas. Yang keempat, kita baca Subhanallah. Kita pun masuk. Yang manakah doa yang paling betul? Okey, betul. Jawapannya adalah 1. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey. Untuk doa ni jom kita baca sama-sama sekali lagi untuk kita ingat. Boleh? Okey. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bagus. Semua dah ingat doa masuk ke tandas. Lepas ni kena baca. Okey, seterusnya mengapakah kita perlu beristinja? Okey, Ustaz nak soalan ni Ustaz nak murid lelaki. Siapa ya? Okey, Abu, cuba jawab soalan senang ni Abu. Okey. Yang pertama adalah untuk menjaga kebersihan diri. Yang kedua untuk bersenam. Yang ketiga untuk bermain. Yang keempat untuk tidur. Jawapan manakah yang betul Abu?
Yang pertama, betul untuk menjaga kebersihan diri. Senangnya lah tajuk istinja kita hari ni. Okey, soalan yang kedua terakhir Ustaz nak murid perempuan. Okey, dengar elok-elok. Ustaz nak Masyitah yang jawabkan. Okey Masyitah, dengar baik-baik. Apakah yang perlu kita lakukan selepas beristinja? Lepas kita beristinja, kita dah beristinja, kita dah basuh. Okey. Kita dah tandas, kita dah siap. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, membasuh tangan dengan sabun. Yang kedua, kita terus keluar tandas. Yang ketiga, kita tidur. Yang keempat, kita makan. Yang mana yang paling betul? Yang pertama betul. Membasuh tangan dengan sabun. Jangan pula kita lepas kita istinja tu kita terus keluar tandas, kita pergi makan, sentuh sana sini, kita basuh dulu tangan kita. Boleh? Okey, seterusnya, mengapakah kita menggunakan tangan kiri untuk beristinja? Okey, yang ni soalan terakhir, Ustaz nak kita sama-sama jawab soalan ni. Boleh? Sekali lagi Ustaz baca, mengapa kita menggunakan tangan kiri untuk beristinja? Yang pertama, kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana ia lebih mudah. Yang ketiga, kerana tangan kanan untuk makan. Yang keempat, kerana tangan kiri lebih kuat. Yang manakah yang betul? Okey. Jawapan yang betul adalah yang pertama, kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut sunnah, maka dia akan diberikan ganjaran pahala. Alhamdulillah. Semua yang kita jawab tadi adalah betul. Oleh kerana semua betul, Ustaz anggap apa yang kita belajar hari ini kamu semua faham ya. Penting tak penting kita istinja? Penting. Sebagai umat Islam amat-amat penting. Kalau kita tak beristinja, apa yang terjadi pada kita? Kamu boleh jawab. Betul Ali. Kawan-kawan tak nak berkawan dengan kita. Fatih? Betul Fatih. Tidak disukai oleh Allah. Siapa lagi nak jawab? Okey, Masyarah. Betul. Dia jadi sahabat syaitan. Sebab syaitan ni, dia sukakan pada kotoran. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.